Korang tahu tak, tahun 1941 semasa Perang Dunia Kedua, British dan Soviet Union pernah serang Iran. Ini dikenali sebagai Anglo-Soviet Invasion of Iran. Iran masa tu neutral, dia tidak berpihak pada sesiapa. Tapi British takut dengan pengaruh Jerman, so mereka serang awal-awal, take over negara dan rampas hasil minyak untuk kegunaan perang. Malah mereka paksa Raja Iran masa tu, Reza Shah, turun takhta dan pasang anak dia Reza Pahlavi jadi raja baru supaya senang diurus. Lepas Perang Dunia Kedua habis, British masih tak nak keluar. Mereka anggap minyak Iran tu hak mereka selamanya. Sampai tahun 1951, seorang pemimpin hebat bernama Dr. Mohammad Mossadegh menang pilihan raya. Hari pertama dia kerja, dia terus nasionalkan minyak Iran supaya duit minyak balik kepada rakyat, bukan ke poket British. British jadi marah gila sebab duit free tu dah tak ada. So mereka boykot minyak Iran di seluruh dunia. Beku duit Iran di bank British, ekonomi Iran terus lumpuh. Lepas tu, mereka bekerjasama dengan CIA lancarkan Operation Ajax. Mereka cucuk propaganda, upah orang turun buat huru-hara. Semua ni ada dalam dokumen rasmi CIA yang dah declassified. Mereka sendiri mengaku terlibat. Gulingkan kerajaan demokrasi yang dipilih rakyat, pasang balik Reza Pahlavi dan minyak tu berjaya balik ke tangan British selama 26 tahun seterusnya. Lama kelamaan, rakyat Iran dah fed up. Tahun 1979 tercetus revolusi Iran. Reza Pahlavi lari ke Amerika. Sejak tu tekanan demi tekanan, ekonomi, politik, sekatan, mereka terus buat Iran menderita sampai hari ini.